Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita buat kuih periak. Okay, sama juga kami guna bertemakan tepung pulut juga. Tepung pulut macam-macam lah kita boleh buat. Hampa. Okay, hari ni kita buat sikit saja. Okay, 1,5 cawan tepung pulut. Okay, so hampa bolehlah bahagi dalam sekilo tu, macam-macam kuih boleh buat. Okay, tepung gandum sikit, 1 sudu, and then masuk garam sikit. Okay, gaul-gaulkan dia. Okay, masuk pewarna kuning, tapi biasanya kuih periak ni warna hijau kan. So kami ubahlah sikit buat warna kuning lah pula. Okay, masuk santan kami dah terpekat pula. Okay, masuk santan untuk bagi lemak. Okay, masuk air sikit-sikit, kita kacau-kacau sampai jadi dough. Okay. Okey, sampai jadi dough macam ni. Okey, lain sikit daripada yang lain, kita masukkan minyak selepas tu. Sebab kita nak biar dia bila masak tu cantik berkilat. Untuk inti, hampa boleh search dekat kuih onde-onde kami. Okey. Kami guna inti yang sama juga, cara yang sama juga. Okey, lepas tu kita balut-balut macam ni untuk lorekkan. So kita gunalah garpu. Lorek je macam ni. Nampaklah macam buah periak tu. Yang tu je yang dipanggilkan buah periak, kuih periak. Kukuhlah dalam 10 minit macam tu, dah siap kuih hampa. Okey, sesuai lah untuk jualan ke, nak makan ke. Okey, untuk inti macam biasa kami kata tadi, search tahu. Okey. Okey, apa lagi? Jom kan kita makan sedekat onde-onde Lia. Okey.